Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua. Semoga sihat hendaknya wala di mana anda berada. Okey. Uh, jadi macam ni noh. Pasal ramai sangat tanya saya. Dan ni adalah antara yang duk tanya lah. Dan dalam tempoh 2-3 hari ni sebelum nak jadi kes yang rumah bangsa kena roboh di Selangor tu. Lepas tu YB minta RM600,000 nak roboh bangunan tu. Jadi ramailah duk tanya soalan kat saya berkenaan dengan Rohingya dan apa stand saya berkenaan dengan Rohingya ni. Okey, sebenarnya macam ni saya nak cerita apa. Tapi sebelum tu hampa tolong tap bagi banyak-banyak sikit, bagi pi sampai 100,000 ke apa ke. Sebab saya nak cakap benda ni sekali lah. Dan saya tak mau cakap banyak-banyak kali lah. Sebab saya ni tengah sibuk ni. Serius saya tengah sibuk. Kami tengah duk susun program untuk termasyum rumah mangsa bulan 8 nanti. Waalaikumsalam. So kami ada masa lebih kurang 2 bulan. Terus sekarang ni kami tengah all out lah untuk siapkan program ni dengan kos menelan lebih kurang 85,000 untuk keseluruhan kos. Jadi lah ni kami duk kalut semua. Kami semua kalut 20 orang kami ni kalut untuk cari dana. Kami pergi hantar surat semualah kepada semua syarikat apa semualah. Dan kami akan buka tabung lah nanti ni untuk minta bantuan daripada tuan-tuan semualah. Tu satu cerita lah. Cuma disebabkan ramai tanya berkenaan dengan isu Rohingya ni, so malam ni saya ceritalah secara ringkas dalam masa mungkin 30-40 minit ni. Pasal soalan dia adalah kalau kita tengok pada soalan ni, dia kata masalah Rohingya ni adakah mereka ni akan jadi warga negara dan sebagainya lah. Okay, first thing first yang kita kena faham saya isu Rohingya ni saya follow sejak tahun 2014. Okay, kira-kira dah 12 tahun dah lah saya ikuti perkembangan Rohingya di Malaysia ni lah. Dan saya ingat lagi beberapa orang kawan-kawan saya yang hari ni mereka dalam dunia yang sama tetapi telah membawa jalan yang berbeza lah. So dulunya mereka ni penyokong Rohingya. Saya ingat lagi bila keluar lagu Selamat Malam Rohingya kan, Lena Muti macam mana lah lagu dia tu lah. Jadi saya dengar tu lagu Rohingya ni saya jadi panas berbulu lah. Apa jadah hang ni kan, over sangat kan. Okay, lepas tu adalah beberapa NGO yang membantu Rohingya ni. Okay, dan saya secara peribadinya stand saya tak suka cakap benda yang orang duk kalut cakap. Bila jadi satu isu panas, saya tak suka into the screen. Saya bukan nak cari nama tau. So saya tak suka nak highlight macam contoh lah bila jadi kes contohnya macam Abid Liu contoh dengan Caprice. Semua orang nak cakap pasal isu tu. Lepas tu ada lah yang tanya saya tak minat. Itu contoh lah. Okay. Saya lebih kepada memerhati dulu. Saya suka perhati tengok dulu baru saya nak cakap. Bagi kes tu ada orang kata biar basi pun tak apalah. Sebab bila terlampau ramai sangat cakap, dia jadi sebenarnya nak cerita apa ni? Sebenarnya yang pakat-pakat cakap ni adakah mereka ni orang yang betul-betul involved dalam isu Rohingya? Adakah mereka ni memahami sejarah Rohingya dan sebagainya? So bila terlampau banyak sangat info yang masuk tu, jadi kadang-kadang tu mungkin dia jadi merapu, terbabas sebagainya. Sebab mereka orang-orang influencer. Saya bukan influencer. Okay, saya orang biasa je. Cuma saya berminat dengan isu sejarah. Okay. Dan saya pun seorang penulis buku. Itu saja, tak lebih daripada tu. Okay. Tapi memandangkan isu berkaitan dengan Rohingya ni, saya nak menjawablah soalan cikgu ni. Cikgu Mawar nama dia. Okay. Dia kata adakah orang Rohingya ni akan jadi warga negara dan disebabkan ada hidden hand, ada rasuah dan sebagainya yang menyebabkan perkara ni berlaku. Okay. So saya 2-3 hari sebelum ni masa lapang saya tu, saya cuba baca lah. Saya recap balik tulisan saya berkenaan Rohingya ni. Jadi isu Rohingya ni dia start pada tahun 1970 bila berlaku krisis di Myanmar. Lepas tu dia hampir saban dekad lah. 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Okay. So setiap 10 tahun tu memang di Myanmar ni orang Rohingya ni akan buat masalah lah. Dan mereka ni
adalah salah satu daripada suku kaum yang ada di Myanmar. Myanmar ada lebih kurang, kalau tak salah saya tak berapa ingat lah, ada dekat-dekat 40 kot suku kaum. Tapi yang paling besar majoriti adalah kaum Bamar. Okay, saya pergi Myanmar tahun 2019, pergi present paper untuk boundaries and peripheries. Boundary and peripheries ni maksudnya sempadan dan periphery sempadan juga lah, sempadan dan apa masalah di sempadan kot, lebih kurang macam tu lah. So tahun 2019 tu saya pergi ke Yangon, kemudian saya naik bas pergi ke Naypyidaw. Okay, Naypyidaw. Jadi saya ada kawan di Myanmar, Dr. Piong Ilat dan beberapa lagi doktor lecturer-lecturer pada Universiti Yangon lah. Okay, so masalah Myanmar ni, dia ada banyak suku. Okay, dan mereka ini tidak disatukan dengan cara demokrasi. Okay, mostly mereka ni, kalau kita tengok, mereka merdeka tahun 1945, Myanmar mereka 1945, dan selepas daripada tu berlaku rampasan kuasa. Okay, tentera ambil alih dan sampai hari ni tentera masih menguasai Myanmar. Disebabkan tentera ni yang terdiri daripada majoritinya adalah daripada kaum Bamar sebagai kaum majoriti terbesar di Myanmar. So kaum-kaum yang minoriti ni dia jadi masalah lah, sebab macam kita lah politik kan, berpecah belah apa semua. So kaum-kaum yang kecil-kecil ni mula membuat penentangan lah terhadap kaum Bamar dan di kerajaan lah. So Rohingya ni, mereka ni di antara, mereka ni dekat dengan Bangladesh. Dan kawasan mereka ni satu ketika dulu ada satu kerajaan namanya Kerajaan Marung. Okay, Kerajaan Marung. So mereka ni pernah ada satu sejarah lah, mereka pernah ada satu kerajaan lama yang pernah mentadbir di kawasan berdekatan dengan Bangladesh lah. Okay, so kalau kita nak ikut sejarah politik tradisional mereka, Kerajaan Marung ni dihapuskan oleh Kerajaan Mon, kemudian digantikan oleh dinasti Piu dan Kombau dan sebagainya lah. So mereka ni memang berperang daripada dulu sampai kelah. Okay, so isu Rohingya ni, masalah isu Rohingya ni disebabkan dia terlalu lama tak selesai dan mereka ini tidak diiktiraf oleh Kerajaan Myanmar sebagai sebahagian penduduk Myanmar. Jadi UN, United Nations ambil alih dan menyebabkan mereka ni jadi orang yang tidak bernegara ataupun kita sebut sebagai stateless man, orang yang tak ada negara. Maknanya mereka ni nak merdeka, boleh merdeka, tetapi tak ada siapa nak bantu dia. Okey, atas banyak faktor lah. Faktor yang paling senang adalah pergi perang lah, macam Serbia dengan Bosnia, perang, pecah negara, kemudian ambil kawasan-kawasan macam Croatia, jadikan satu negara lah. So masalah Rohingya ni disebabkan mereka antara minoriti terkecil, jadi mereka ni memang kena tindas. Okay, so bila kena tindas, mereka tak dapat akses untuk banyak benda lah. Mereka tak dapat peluang pendidikan, mereka tak dapat peluang macam-macam peluang lah yang ada sebagai warga negara Myanmar. Okay, disebabkan tu juga mereka jadi macam kita tengok lah, mereka tak ada adat, mereka tak ada, kira panggil macam orang duduk dalam hutan padat lah, no. Okay, so kedatangan Rohingya ni, yang saya ingat saya dulu lah tahun 2014 ni, mereka tubuhkan satu unit tentera. Okay, tentera Rohingya lah, yang dibagi duit ataupun difund oleh Kerajaan Arab Saudi dan UAE lah. Okay, mereka tubuh satu pasukan tentera. Okay, kemudian tentera, tapi sebelum nak tubuh tentera tu ramai dah duk naik boat turun masuk ke sepadan kita, masuk ke jalan darat, masuk ke Indonesia dan sebagainya. Tetapi disebabkan mereka dekat UNHCR, okay, so mereka ni orang kata apa, kita boleh ada satu cara, bila boat mereka tu main nak mendarat kat kita boleh halau mereka masa mereka duduk ada di laut, di tengah laut. Maksudnya bila mereka duduk di wilayah di lautan antarabangsa, mereka tak terkait dengan siapa-siapa. Tapi once mereka masuk ke perairan sesebuah negara tu yang kena ambil tugas lah. Maknanya nak halau ke, nak apa ke, so mereka yang ambil alih. So itu yang berlaku kepada contoh macam Singapura, Indonesia,
disebabkan penguatkuasaan mereka tu, maka Indonesia dan Singapura tak terima. Termasuklah Thailand. Thailand pun tak terima Rohingya. Okay. So, majoriti orang Rohingya ni, dia pergi duduk di Bangladesh. Dan Bangladesh pernah buat satu camp yang dibagi dana oleh Arab Saudi juga, kalau tak salah saya lah. Hampa check balik lah, saya tak ingat dah. Memang camp tu paling besar untuk Rohingya. Tapi Rohingya ni dia tak mau duduk. Dia nak lari juga pasal dia rasa dia duduk dalam satu kamp tahanan yang mereka tak boleh nak buat apa-apa. Okay. Okay, itu sejarah lebih kurang lah. Okay. So, poin yang kedua ialah kita nak tengok mereka sebagai manusia. Seperti mana yang duk sebut lah. Macam Dimpoka apa duk sebut. Lepas tu PMX apa duk sebut kan. Sebenarnya isu Rohingya ni zaman Najib lagi dah buat dah. Kan 2014. Okay, 2014 sampailah sekarang. Okay, kenapa kerajaan seolah-olah macam ada interest dengan isu Rohingya ni? Okay, so kita tak boleh tengok dia sebagai isu politik semata-mata, dan kita kena adil lah. Sebab isu ni dia start daripada tahun 1970 sampai sekarang. Okay, 1970 sampai sekarang. Okay, so mana-mana kerajaan yang mentadbir Malaysia pada ketika itu sudah pun memberi tempat lah untuk Rohingya ni. Dan mostly Rohingya ni kita tak berapa cam pasal mereka ni nak lebih kurang dengan Bangla. Dan kebanyakan Rohingya yang cerdik-cerdik sikit ni, mereka akan mengaku mereka Bangla. Mereka tak akan mengaku diri mereka Rohingya. Yang duk jadi masalah kantoi-kantoi ni sebab perangai mereka tu, mereka tak boleh kontrol perangai mereka. Bangla dia main sini, dia bawa je, dia semayang semua kan. Dia behave lah. Tapi pada peringkat awal Bangla ni dulu pun, kami di kampung kami Bukit Kayu Hitam tu, kami tabuh habis 40 orang sebab dia usik nak darah di kampung kami ni. Kami tabuh. Lah Cina tu hantar balik geng Bangla ni. Tu cerita Bangla lah. Bangla ni pun satu juga jenis dia lepak Cina lah. Okay. Tapi masalah Bangla tu diselesaikan bila mana geng-geng Indonesia ni pakat masuk. Perempuan-perempuan Indonesia ni masuk menyelesaikan masalah perempuan ni tadi lah. Okay. So lama kelamaan bila berlaku kebanjiran mereka ni, ini saya nak cerita bab kemanusiaan ni. Okay. So, sebagai manusia, mereka ni nak makan. Mereka ni nak ada baju. Mereka nak ada tempat tinggal. Okay. Jadi, saya cerita sudut positif tu. Sebab saya ada kawan yang buat penempatan ni, di Kedah ni. Okay, semalam kami duduk bincang. Saya pangkuh dia terus. Saya kata kat dia, saya secara peribadi, saya tak suka Rohingya. Saya tak suka. Sebab saya fight Rohingya ni sejak tahun 2014 lagi. Saya lawan dengan beberapa tokoh-tokoh dunia buku yang menyokong Rohingya ni. Yang menyokong pokok Rohingya ni supaya masuk ke Malaysia. Okay, tapi saya lawan. Saya kata, mampu nak putih kawan punya pasal hang lah. Sebab mereka ni, sebab masa berlaku serangan oleh tentera Myanmar ke atas pokok Rohingya ni, yang lari ni semua jantan. Jantan-jantan ni lari. Hak perempuan ni pada tinggal di sana. Itu yang saya rasa sakit hati. Dan masalah pula yang kawan-kawan yang baru budak-budak baru nak up ni, yang duk baru mengikuti isu Rohingya ni, mereka kata mereka tu orang Islam. Okay? Jadi sebagai orang Islam, kita tak boleh melihat kepada isu bangsa. Saya kata betul. Kita nak tolong orang Islam. Tapi saya kata kat dia, isu dia macam ni. Memang mereka tu orang Islam. Tapi kalau nak kira Islam, kita ada saudara-saudara Islam di Sabah yang dipinggirkan oleh orang Malaysia sendiri. Kita sendiri terlepas pandang dengan sahabat-sahabat kita, sanak saudara kita di Sabah yang sangat memerlukan bantuan orang Islam. Malah kalau tuan-tuan follow mana-mana NGO berkenaan dengan isu murtad di Sabah, ada NGO yang bergerak di Sabah, geng tabligh apa semua, depa ni pi masuk ke dalam kampung-kampung hutan Banat untuk bantu orang-orang Islam di Sabah. Saya kata kat kawan saya tu, lebih baik hampir tolong orang di Sabah daripada nak tolong orang Rohingya. Pasal mereka ni orang luar. Yang patut kita jaga adalah orang kita sendiri. Okay? So, balik pada isu kemanusiaan tadi. Okay. So, mereka ni nak makan, nak ada tempat tinggal, nak ada baju. Okay. So, kalau kita sendiri duduk dalam satu tempat, kita dikawal, kita sendiri pun tak suka. So, isu ni dia relate tu dengan kisah zaman komunis, zaman kampung baru. Okey, masa penubuhan New Village, penubuhan kampung baru di seluruh tanah Melayu pasal isu komunis.
So British buat penempatan dan hari ni kita terima orang-orang Cina menjadi sebahagian warga negara Malaysia. Okey. So kita ada 600 kampung baru yang ada di seluruh tanah Melayu ni. Dan sebahagian besar daripada kampung-kampung baru ni sudah mendapat geran tanah. Disebabkan pada tahun 1952 melalui prinsip jus soli, kita bersetuju. Pada ketika itu kerajaan di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman bersetuju untuk memberi kerakyatan kepada orang-orang Cina dan orang-orang India. Tetapi secara keseluruhannya 1.3 juta orang Cina yang bila dibuat bancian ada 1.3 juta orang Cina di tanah Melayu, di mana pada tahun 1956 jumlah mereka adalah 49% daripada semua penduduk tanah Melayu. 49% kalau tak salah saya lah. Okey. Dan orang Melayu pada ketika itu ada 47%. Dan bakinya adalah India dan lain-lain. Okey. So, masa tahun 56, Cina ni lebih ramai daripada orang Melayu. So, British buat keputusan untuk untuk buat satu akta yang dinamakan Banishment Act ataupun akta orang buangan. So, melalui akta orang buangan ni lebih kurang 1 berapa? Dia bukan setengah, dia 1/3. 1/3 lebih kurang 700,000. Bukan. Lebih kurang 600,000. Dia lebih pada setengah. 1/3 750,000. 6.5. Okey, so 700,000 orang-orang Cina ni telah dihantar pulang ke Cina, ke tanah Melaka Cina lah. Dan yang kekal dekat kita ni adalah Cina-Cina yang majoritinya menyokong MCA. Okey, ni saja nak cerita kat hampa lah. Okey. So, kenapa saya nak? Sebab ada soalan pasal kerakyatan ni dan ada daripada tempat ni. Okey. So, melalui prinsip jus soli, selepas kita merdeka, kita iktiraf mereka generasi yang kedua sebagai warga negara Malaysia dan mereka mendapat hak sebagai rakyat di sebuah negara yang berdaulat. So, Malaysia adalah sebuah negara berdaulat, diiktiraf merdeka daripada British tahun 1957. So, the second generation, orang Cina dan India, mereka ini adalah warga negara. Dan sampai hari ini, generasi depan sampai hari ini adalah warga negara Malaysia. Okay? So, sebagai warga negara, mereka mendapat semua hak-hak yang kita dapat sebagai seorang warga negara. Okay? Hak-hak yang ada dalam perlembagaan tu mereka dapat. Okay, so selepas kita jadi sebuah negara berdaulat, kita meletakkan syarat-syarat kemasukan untuk sesiapa yang menjadi warga negara. Dan melalui beberapa akta kerakyatan, melalui immigration dan sebagainya, kena angkat sumpah, apa semualah. So, adakah orang-orang Rohingya ni boleh dapat peluang untuk jadi warga negara? Seperti mana kita tengok dalam isu orang-orang Indonesia, mereka ni akan kahwin dengan orang tempatan. Maknanya perempuan kita kata malah, tak ada, serupa tak ada jantan dah, Melayu, semua tak ada jantan Melayu dah ni. Hak kata jubuk kata macam-macam ni, mereka ni akan kahwin dengan Indonesia, mereka kahwin dengan Pakistan, mereka kahwin dengan Bangla. Dan ada kes terbaru yang kahwin dengan Rohingya. Okay, saya pun tak faham lah perempuan Melayu ni kata gatai tak mana, tak tahulah. Serupa tak ada jantan lah di dunia ni. Sedangkan kalau kita tengok di dunia ni, satu lelaki 3 perempuan ni sebuah. Tapi perempuan Melayu ni nak juga kahwin dengan orang asing ni. Satu bangang, saya pun tak tahu geram. Okay. Okay. So, selepas mereka kahwin dengan wanita tempatan, okay, suami tu dia takkan dapat kerakyatan lagi. Sebab dia akan dapat IC merah dulu. Untuk dapatkan IC merah ni, sekurang-kurangnya dia kena bermastatin di sini selama 20 tahun. Tetapi, untuk dapatkan IC merah ni, ni kalau saya salah, tolong buktiin lah. Ni sebab saya ada kawan yang bapa dia orang Indonesia, mak dia orang sini lah. So, ayah bapa dia tu dah duduk di sini lama lah, daripada muda dan tak balik dah Indonesia. So, mereka akan dapat, mereka kena menetap di sini selama 20 tahun. Dan dalam sepanjang proses tu, mereka kena mohon buat permohonan untuk jadi warga negara. Tu kena reject ke apa tu atas kerajaan. So, mereka akan pakai IC warna merah. Okay. Tapi untuk dapatkan IC warna merah ni, mereka mesti ada negara asal. Okay, sebab dia nak tukar warga negara. Macam Kipola lah. FAM kan yang ambil player-player, mereka naturalisasikan pemain-pemain tu kan. Itu cara jolok duit apa semua, cepat lah. Tapi kalau cara manual ni, memang akan ambil masa 20 hingga 25 tahun. Okay. So, adakah Rohingya ni boleh dapat warga negara? Jawapan dia tak boleh. Pasal mereka ni stateless. Mereka ni tak ada negara. Mereka tidak diiktiraf oleh kerajaan Myanmar sebagai
warga negara Myanmar. So mereka ni akan terapung sampai mampus. Okay. So macam mana nak so balik cerita pasal kemanusiaan ni. Kita telah jawab dah. Okay. So mereka ni nak makan, nak minum, tempat tinggal. Okay. Mereka ada 3 masalah sebagai manusia. Mereka ada 3 masalah. So mereka ni akan mula bergerak. Okay. Mereka akan cari jalan macam mana nak hidup, macam mana nak makan dan sebagainya lah. Dan untuk NGO yang kononnya membantu Rohingya ni, mereka fokus kepada pendidikan. Dan saya sendiri tengoklah beberapa NGO yang besar ni, yang mereka telah menyediakan tempat persekolahan walaupun tidak mengikut silibus Malaysia. Mengikut silibus mana saya pun tak tahulah. Tapi mereka berjaya menghantar orang-orang Rohingya ni pergi ke negara-negara maju. Dan sebahagian kecil lah yang saya tengok, ada satu video kawan saya tunjuk, orang Rohingya ni telah dicuci lah, maknanya brainwash lah, jadi macam seolah-olah Melayu. So saya kata kat kawan saya, pasal apa hang tak kekalkan image dia sebagai Rohingya? Kenapa hang nak melayukan dia ni? Kenapa hampa nak bawa, kenapa nak minta mereka ni menjadi membawa culture budaya Melayu ke negara asing? Tak payah, hang kekalkan mereka dengan cara hidup mereka lah. Tapi masalah dia, kawan saya kata, sebab mereka main Malaysia, mereka kena ikut cara kita lah. So saya kata dia, kalau dia nak kahwin dengan anak hang, dah nak bagi tak? Tu dia sengak. So kadang-kadang ni saya kata dia, kadang-kadang kat kawan saya lah, hang ni kadang-kadang buat betul dah, tapi cara pelaksanaan tu salah. Okay, so sebagai manusia, saya cerita tadi 3 perkara ni. So yang mereka tak ada adalah pendidikan. So kawan-kawan saya daripada 2014 ni, hidup cerita pasal kita kena tolong mereka, kesan kat mereka. Mereka nak bantu orang-orang Rohingya ni daripada segi pendidikan. Maknanya bagi mereka boleh baca, boleh mengira, boleh baca, mengira dan boleh buat kerja lah. So mereka akan masuk dalam peperiksaan yang silibus saya pun tak tahu lah. Tapi memang ada mereka grup NGO ni, mereka sediakan satu silibus yang sesuai untuk mereka ni dihantar ke negara-negara macam US, Britain, Europe dan sebagainya lah. Okay. So maknanya tempat ni mereka transit. Sekarang ni masalah dia ialah dianggarkan ada 200 hingga 400 ribu orang Rohingya yang ada di Malaysia. Okay, dianggarkan. Yang ini saya dengar daripada berbagai sumber lah. So ada 200 hingga 400 ribu orang-orang Rohingya yang ada di sini lah. So masalah dia ialah, okay, mereka ni kalau dah rupa mereka ni, dia nak, kalau rupa mereka ni nak macam kita, kemungkinan besar orang-orang politik akan gunakan IC mereka untuk jadi penghuni hantu. Okay, ini isu yang berlaku di Sabah. Bila mana orang Filipino tu, mereka pakai IC mereka tu, mereka macam beli bagi kerakyatan dan sebagainya untuk bantu daripada kempen politik dan menang. Ini berlakulah di Sabah. Okey, ini yang kita duk seriau. Tapi alhamdulillah, sebabkan muka mereka ni memang sasar muka Bangla, so kita pun tak takutlah daripada main kotak. Cuma kemungkinan akan ada cara politik yang kotak bila mana IC yang mereka ada ni, mereka akan digunakan untuk politik. Okey. Isu IC ni saya tak boleh nak sebut. Dia sensitif. Okey, cuma saya boleh hint saja macam tu, tuan-tuan faham sendiri sebab memang ada kejadian yang berlaku pasal IC ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila mereka nak pergi kepada pendidikan, masalah dia ada segelintir yang buat perangai. Kalau kita tengok yang paling latest ni, buat pelari nak darah orang apa semualah. So mereka ni dah mula membiak. Okey, mereka dah mula membiak dan disebabkan mereka ini terbiasa dengan keadaan perang di sana. So mereka tak ada satu adab yang boleh respect orang lokal. Sebab mereka pegang dan percaya dan di brainwash. Macam Cina lah kan. Hampa ni Cina, hampa jangan sokong UMNO, hampa jangan sokong kerajaan. Contoh macam tu lah. Kan sekolah-sekolah Cina kan dia ada satu doktrin macam tu. So pokok Rohingya ni pun didoktrin dengan benda yang sama. So hampa ni ada satu kad. Kad ni memang special. Namanya UNHCR. Okay, so bila hang tunjuk kad ni, hang boleh bunuh orang, hang boleh buat ikutan. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam kad UNHCR ni, tuan-tuan baca tengok, mereka ni memang orang yang bebas dan tak boleh dikenakan, mereka ni tak boleh dikenakan tindakan dan undang-undang. Undang-undang apa pun tak boleh atas mereka. Itu specialnya UNHCR ni. Saya pun tak tahulah macam mana PBB, macam mana kerajaan-kerajaan negara-negara yang bersidang di PBB ni boleh setuju dengan perkara bangang ni. Tak akan menyusah orang. Okay?
So saya haraplah supaya kerajaan Malaysia usul balik supaya dibuat pindaan kepada isu UNHCR ni lah, dan tengok balik kepada masalah ni. Saya haraplah kerajaan di bawah Kementerian Luar Negeri tengok balik dan bawa usul ke PBB supaya bincangkan balik klausul-klausul yang berkaitan dengan benda ni. Okey? Okey. So depa ni lari perang. Ya, memang depa lari perang. Tahun 2000 berapa tu, seingat saya tu ada satu masa tu memang depa lari. Tu yang saya sakit hati semua. Patutnya hang ni jantan kan, ada batu 2 biji dia bawa kan. Hang lawan lah sampai mati. Tak kira lah dengan pakai apa pun. Tapi sekurang-kurangnya hang lawan. Okey? Ni masalah depa tak lawan. Sebab tu saya jadi geram. Sebab kita ni orang Melayu, kalau kita perang dengan Siam, kita tak boleh lari Singapura. Nak beritahu kat hangpa ni, kalau kita perang dengan Siam, kita tak boleh lari Singapura pasal Singapura akan tutup pintu. Kalau kita perang dengan Singapura, siap-siap Siam bunuh kita. Okey? So kita nak lari mana? Nak lari pergi Sumatera. Kita nak kena beranan. Itulah satu-satunya cara yang kita ada. Okey? Kalau terjadi perang kat Malaysia ni, satu-satunya tempat kita boleh lari adalah Sumatera. Tu pun tak nak sampai Sumatera tu, rasa-rasa kena bom lah apa semua dulu. Kemungkinan daripada 100 orang mungkinlah tinggal 2-3 orang yang sampai di Sumatera. Okey? Ni saja nak bagi gambaran gambar. Dari segi semula kat UNHCR lebih tinggi. Ya. Kat UNHCR ni dia tidak macam mana nak bang, mana-mana undang-undang yang ada dalam negara tu dia tak sama. Dia tak boleh, dia macam mana, dia lebih rendah lah. Bahasa mudah dia macam tu lah. So depa ni memang bermaharajalela lah. Okey. So saya ada dengar satu video. Ada satu orang lah, dia lalu kat saya punya TikTok ni. Satu orang tu cerita, mereka ni duk buat kajian dan mereka buat siasatan berkenaan dengan isu Rohingya ni. So dikatakan, ni tak tahulah dia kata, apa boleh cari video tu. Dia kata satu kepala dapat 400. UNHCR bayar RM400 USD untuk orang Rohingya ni. Okay, so satu kepala $400 lah. So kalau ada 100,000, lebih kurang 40 juta USD. Betul tak? 100,000 kali 400. 400,000 kan oh? Tak 4 juta. 100,000 kali 400. 40 juta. Okay. So tu 100,000, 40 juta. So apa bayang kalau ada 300,000 orang yang kat Malaysia ni. So 1.3 juta 130 juta USD telah dibawa masuk ke Malaysia. 130 juta USD kali dengan 3. Mana kata lebih kurang 390 juta RM telah dibawa masuk ke dalam Malaysia. Ini satu video yang saya tengok dalam TikTok ni lah. Apa bercari video orang tu. Okay, apa bayang 390 juta, duit ni pergi mana? Okay. Itu isu dia. So katanya duit ni dibagi kepada NGO yang berdaftar untuk, sebab mereka ada satu macam organisasi lah yang menyusun NGO yang nak bela pokok Rohingya ni. So mereka ni akan dibagi duit. Okay. Kad ni daripada UNHCR, daripada PBB terus direct. So sebelum mereka nak main sini, mereka akan dibagi kad tu. Dia ada satu kawasan pelarian, satu tempat mereka ni duduk. So masa tu lah mereka akan dibagi kad ni. Tu contoh dia. Okay. Dia macam dulu isu yang apa, ingat tak dulu ada geng-geng apa Vietnam ke, bukan Vietnam, geng-geng Burma ke apa yang pakat tangkap ramai-ramai tu, lepas tu dia hantar balik kan. Okay. So isu dia sekarang ni, yang tu yang pertama, isu duit tadilah, itu apa cari sendirilah. Okay. Sebab tu NGO termasuklah mana-mana ahli politik, kerajaan, mana-mana parti politik yang menjadi kerajaan, mereka akan pertahankan benda ni. Dan okay, ni saya nak cerita sikit lah. Dulu hampa ingat tak bila kita ambil orang Bangladesh bawa masuk untuk bekerja dalam sektor di kerajaan lah. Ni cerita lama lah. So saya tak mau sebut menteri mana, saya kena ban pula. Cuma saya nak beritahu kat hampa, kawan saya pernah bekerja dan ada satu syarikat untuk uruskan pekerja-pekerja asing ni. Okay, so satu kepala kan kerajaan Malaysia akan pergi India, akan pergi Bangladesh, akan pergi Indonesia, dan kerajaan akan mohon kepada kerajaan-kerajaan ni
untuk bawa masuk pekerja asing secara sah lah. Secara sah. Okay. Tapi kawan saya ni cerita, dia kata masa aku urus borang dia tu, aku dapat satu kepala RM150. Okay. RM150. Tu satu kepala. Ni kira yang paling cikai isi borang. Hampa bayang berapa lapis tu? Makna kata kalau contohlah satu kepala RM1,000, kalau bawa masuk 1.3 juta warga asing, hampa kali dengan RM1,000, so hampa akan dapat lebih kurang 10.3 juta kot satu kepala. Okay tak? Tak lebih. 1,000 kali 1.500.000, so hampa akan dapat 1 bilion. Okay. So 1.5 juta dia kira macam hanjur orang lah, senang kata. Saya tak ni nak cakap pasal sekejap saya kena ban pula kan. Tapi bahasa mudah dia jual orang. Okay. Ini berlaku dulu. Lebih kurang saya grad 2020. Isu tu 2018, 19 macam tu. Ni. Okay. So satu kepala, kalau bawa masuk satu kepala bekerja secara legal dapat 1,000. Sebab kawan saya tu dapat 150 tau satu kepala. Memang dah kaya gila time tu. Okay, lepas tu kerajaan umum nak tutup, tak mau buat dah bisnes tu. So dia bungkus. Ni kawan saya sendiri hidup lagi. Tu cerita dah. Okay. So apa lagi? Dari segi faktor keselamatan, yang ni saya ingat masa isu Sulu. Ini pun berlaku sebelum COVID lah, saudara-saudara. Masa isu Sulu kan, siapa-siapa ingat. Okay. So masa tu saya ingat lagi Tan Sri Anwar Musa dengan Tan Sri Zaini, bekas Panglima Angkatan Tentera lah, bercakap tentang Sulu. So di Sabah tu ada lebih kurang berapa puluh ribu tahu orang Sulu. So sekarang ni kita menghadapi isu keselamatan, bila mana pokok Rohingya ni ramai, 400,000. So kita sendiri pun ada masalah sebab dikatakan nisbah seorang polis, satu polis dia kena jaga lebih kurang 20 orang rakyat, 20 orang besar. So kita ada masalah kekurangan daripada segi keselamatan. Okay, satu nisbah 20 lah, macam tu lah lebih kurang. Tapi masalah dia yang tadi tu lah, 400 USD satu kepala. So semua orang, depa ni menjadi gula. Okey, depa ni menjadi gula kepada semua orang. Kita yang mana yang tak terlibat tu tak apa, macam kita tak terlibat kan, kita tak ambil pot. Tapi yang ambil pot ni, yang nakkan duit tu, depa ni menjadi semut-semut yang sedang menghurung gula, yang menggunakan pelbagai alasan untuk bantu orang-orang dunia ni. Okey. Okay, dikatakan lebih kurang 400,000 lah, 200 hingga 400,000. Okay. So daripada segi faktor keselamatan, agak mustahil lah mereka ni akan buat penentangan ke angkat senjata ke, tu sangat-sangat mustahil lah. Okay. Tapi kok mana pun dengan main 400,000 ni, kalau pekat-pekat angkat barang mampu juga kita kan. 400,000 ni Abang bayanglah kalau mereka ni semua duduk kumpul di Lembah Kelang, 400,000 ni, ingat dalam masa satu hari habis orang KL. Tara dia nak merebak pergi satu Malaysia kan. Tapi itulah, saya tak tahulah, mungkin kerajaan ada mekanisme yang tertentu untuk kontrol mereka ni. Wallahualam. Cuma kalau tanya saya secara peribadi, adakah mereka boleh jadi warga negara? Tak boleh. Okey, adakah mereka ni boleh mendapat hak tertentu? Tak boleh. Cuma cara yang ada sekarang ni adalah betul. Yang boleh kita buat adalah rakyat Malaysia ni, kita nak halau tak boleh tau. Walaupun kita buat bantahan, kita buat apa sekalipun, masalah dia untuk menghalau pokok tu atas keputusan menteri. So di bawah KDN lah. KDN lah, sebab KDN yang kontrol immigration.
So kalau menteri dia, sebab masalah dia, yang ni hampa kena tengok juga isu misalnya saya nak tengok okey. So, dari sudut undang-undang, Malaysia boleh mengusir warga Rohingya yang tidak mempunyai hak tinggal yang sah. Malah Malaysia telah menahan dan menghantar pulang ramai pendatang tanpa izin, termasuk warga Myanmar dari masa ke semasa. Okey. Malaysia tidak mempunyai sistem pelarian mengikut Konvensyen Pelarian 1951 dan tidak mengiktiraf status pelarian secara rasmi. Dari sudut undang Malaysia, mereka biasanya dianggap pendatang tanpa izin. Namun pada masa yang sama, terdapat kerjasama dengan UNHCR untuk menguruskan sebagai isu kemanusiaan dan penempatan semula ke negara ketiga. Ni ke negara ketiga ni lah. Okey, tu faktor kemanusiaan. Pasal penganiayaan apa semua. Jadi kita ni atas dasar tanggungjawab, saya ingat lagi Najib pernah umum dulu. Pakai baju Melayu putih, tongkok, cerita pasal Rohingya. Okey. Okey, reality praktikal. Kalau Malaysia nak hantar semua sekali, mereka perlu ada pengesahan identiti. Okey. Dan mereka perlu ada negara yang bersetuju menerima mereka. Okey, kita kena menyediakan pengangkutan untuk hantar mereka dengan kita kena sediakan pengangkutan lah. Lepas tu kita perlu ada kerjasama diplomatik dengan negara lain. Okey. So faham tak? Masalah yang kita ada sekarang ialah kita nak kena ada identiti mereka tu, pengesahan identiti. Masalah dia Rohingya ni dia main dengan cara tak ada identiti. Bukan semua daripada 200 hingga 400 ribu. Kita assume lah kata ada 300 ribu orang Rohingya di Malaysia. Kita baca juga, kita konon-konon lah, kita assume, kita kata hanya daripada 300 ribu ni, hanya 100 ribu saja yang ada identiti. Maknanya ada kad pengenalan ke, ada pasport ke daripada negara lepas sendiri. So, baki 200 ribu tu tak ada. So, bila tak ada, mereka ni jadi, macam saya kata tadi lah, mereka ni stateless. Orang yang tak ada negara. Orang yang tak ada negara ni, mereka ni boleh, bahasa kasar dia, orang yang tak ada negara ni, mereka boleh dibunuh sesuka hati. Bahasa kasar ni. Okay? Siapa-siapa nak bunuh mereka pun bunuh lah. Sebab mereka tak ada identiti. Okay? Tapi sebagai manusia, kita kesian lah kan. Takkan nak bunuh orang tak tu pasal kan. Kita orang Islam ni, takkan nak bunuh orang tak tu pasal. Tapi kalau bahasa kasar dia macam tu lah. Sebab mereka ni tak ada identiti, tidak ada negara. Jadi mana-mana negara yang nak tembak mereka ni, tembak je lah. Okay? So, kalau Malaysia nak hantar mereka ni balik ke mana-mana tempat, so Malaysia kena dapat persetujuan daripada negara yang setuju nak terima mereka. Contohlah, Malaysia kata kita kena buat Malaysia nak buat satu perjanjian dengan contohnya macam China lah. Suddenly Malaysia kata nak hantar ke China. Si China kata tak apalah, main hantar kat kami 50 ribu. So ambil 50 ribu. So kalau ada 300 ribu, Malaysia kena buat perjanjian dengan 6 negara. So yang nak hantar mereka ni adalah kerajaan. Kerajaan kena sediakan pengangkutan. Kerjasama daripada PBB jugalah. Mungkin share 50-50, 60-40 ke, Wallahualam lah kan. Tapi Malaysia yang kena, kita yang kena sediakan. So mana-mana negara yang ada pokok Rohingya ni, mereka yang menanggung kos. Tak pasal-pasal. Sebab tu saya kata tadi, sepatutnya kerajaan Malaysia kena main peranan di peringkat antarabangsa untuk mengubah ataupun untuk mengubah semula perjanjian pelarian 1951 ni, Konvensyen Pelarian 1951 ni. Okey. Okey. Apa dia Konvensyen 1951 ni? Konvensyen Pelarian 1951 ni ataupun Convention Relating to the Status of Refugees ialah perjanjian antarabangsa yang digubah di bawah naungan United Nations untuk menentukan siapa yang dianggap sebagai pelarian dan apakah hak-hak yang perlu diberikan kepada mereka. Konvensyen ini lahir selepas Perang Dunia Kedua apabila berjuta-juta orang kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat pulang ke negara asal. Okey. Apa hak-hak utama mereka ialah, antara prinsip penting ialah non-refoulement. Ini prinsip yang terkenal. Sebuah negara tidak boleh menghantar pelarian kembali ke tempat di mana nyawa dan kebebasannya terancam. So melalui konvensyen ni, kita tak boleh, bukanlah tak boleh, kita boleh hantar. Tapi bila kita nak hantar balik, kita kena hantar secara rahsia ke, kita kena buat secara hilah ke, wallahualam lah. So mengikut perjanjian ni, kita negara yang terima Rohingya ni tidak boleh menghantar kembali
puak-puak Rohingya ke Myanmar. Sebab bila balik memang mereka akan kena bunuh. Tapi cerita dia sekarang ni, Malaysia tak masuk dalam konvensyen ni. Konvensyen 1951 ni Malaysia tak terlibat dan Malaysia tak menandatangani apa-apa perjanjian. Okay, so Malaysia ada hak untuk hantar balik. Cuma main dengan duit 400 ni, 400 USD ni gelap mata lah. Okay, apa dia hak-hak asas yang kita boleh bagilah untuk negara ni, untuk negara yang ambil ni ialah pendidikan. Biasanya menjadi asas kepada negara yang menjadi pihak kepada konvensyen biasanya perlu memberi asas tertentu kepada pendidikan, mahkamah dan kepentingan tertentu pada pekerjaan. So negara yang sign tanda tangan ni, yang tanda tangan perjanjian 1951 ni, mereka ni akan contohlah, kalau contoh macam Europe, semua negara Eropah sign perjanjian 1951 di konvensyen 1951. So bila kita hantar Rohingya ke Europe ni, walaupun mereka tidak ada negara, tetapi mereka akan tetap dikenakan tindakan undang-undang di negara yang mereka duduk. Tapi Malaysia ni, sebab Malaysia tak sign perjanjian tu, jadi kita tak boleh gunakan undang-undang kita kat atas mereka. Okay? So nak tak nak, kita kena hantar balik. Mereka ataupun kita hantar ke negara yang masuk dalam konvensyen 1951 ni lah. Okay? Malaysia tidak mempunyai kewajipan undang-undang di bawah konvensyen 1951. Malaysia tidak mengiktiraf status pelarian dalam undang-undang domestik seperti yang dilakukan oleh setengah negara. Dalam sudut undang-undang Immigration Malaysia, seseorang yang masuk tanpa dokumen yang sah boleh dianggap sebagai pendatang tanpa izin walaupun dia mendakwa dirinya pelarian. So sebab itu sering berlaku keadaan di mana UNHCR menganggap seorang itu pelarian tetapi kerajaan Malaysia tetap melihatnya sebagai warga asing tanpa dokumen yang sah. So dia berlaku timbal balik lah. Kerajaan Malaysia ni bukan tak lawan, PBB lawan. Okay, tetapi saya tak sure lah kenapa, saya tak pasti sejak tahun 1970 kita terima Rohingya ni sampai sekarang. Mungkin kita terlepas pandang, tapi mungkin kita terlepas pandang lah. Adakah Malaysia bawa usul berkenaan dengan isu Rohingya ni atau tidak? Yang ni hampa kena pergi kaji lah. Kalau saya kaji, semua saya nak kena buat mampu lah kan. Okay. Convention 1951. Okey. Adakah Malaysia pernah lawan? Okey, ni kita cakap cepatlah no. Tidak, Malaysia tidak pernah melawan atau mengundi menentang Konvensyen Pelarian 1951 kerana ketika konvensyen itu diterima pada tahun 1951, negara belum merdeka. Okey, jadi Melayu bukan negara yang mengambil bahagian dalam persidangan atau pengundian tersebut. Apa yang berlaku ialah Konvensyen 1951 diterima pada tahun 1951. Selepas merdeka, Malaysia mempunyai pilihan sama ada hendak menyertai konvensyen itu atau tidak. Jadi, Malaysia buat keputusan untuk tidak menyertai Konvensyen 1951 dan Protokol 1967 sehingga hari ini. Okey. So, Malaysia ni dia tak join. Bila dia tak join, dia tak terlibat dengan apa-apa masalah pelarian ni lah. So, Malaysia ada hak untuk hantar balik puak Rohingya ni ataupun hantar balik ke negara dunia ketiga. Hantar mereka ke negara dunia pertama lah. Okey. Tapi disebabkan macam saya kata tadi, dalam video TikTok ni ada orang duk sebut dapat satu kepala 400. Jadi pejam mata pilas kan, tumpang boleh balas ni kita balas kan. Dan sebab itulah sampai boleh buat penempatan, sampai ada orang yang sanggup bagi tanah untuk buat penempatan. 400 bang, 400 USD satu kepala bang, 300 dah 12 bilion. Gila apa 12 bilion US bagi dekat NGO di Malaysia ni, otak abang mata. Okay. So yang teruk ialah sebab kita ada pengalaman dengan Vietnam. Masa Vietnam perang tahun 1970-an perang Vietnam US. So orang Vietnam ni pernah lari sampai ke Pulau Bidung. Saya boleh tengok dekat Netflix pasal perang Vietnam ni. Dia ada cerita lah, mereka ni lari masa episod yang dalam hujung-hujung tu, dia cerita lah kat mana pelarian Vietnam ni pergi. So antara salah satunya adalah ke Pulau Bidung. Okay. Mulanya mereka lari masuk Terengganu dah, masuk Terengganu, Kelantan semua. Kemudian mereka ditempatkan ke Pulau Bidung. So masa duduk kat pulau tu memang mereka buat macam kampung mereka lah kan. Mereka musnahkan apa habitat yang ada di sana lah. Dan sebab tu dan pada ketika itu tahun 1970-an, 75 macam tu lah. So orang Malaysia mula membantah
Dan akhirnya mereka ni dihantar balik ke negara asal. Sebab Konvensyen 1951 tu kita tak terlibat, so kita boleh halau mereka balik. So dalam isu Rohingya sekarang ni ialah semua orang kena. Bukit Maluk Langkawi macam mana pula tuan, 40k tu jumlah mereka. Okey, untuk isu Bukit Maluk ni, saya nak kata ada isu Bukit Maluk ni lama tu. Daripada saya sebelum saya menikah lagi tu. Cakap lama sungguh tu. Isu di situ ada yang kait dengan Mahathir, ada yang kait dengan sindiket. So sekarang ni yang kita boleh buat ialah, dia bukan sekadar kita bantah. Kita macam sekarang ni kita duk bantah. Sepatutnya bagi saya lah, kita kena buat satu perhimpunan lah kot tu. Ni apa yang saya nampak lah. Kena pergi turun ke jalan raya ramai-ramai, pergi hantar balik. Kalau takat kita tu 70 NGO ni kecil anak celah gigi lah. 70 ni tak banyak mana. Okay. Nak halau balik ni memang kita nak halau, tapi nak halau ni kita kena ada cara lah. Sebab yang duduk atas tu duduk makan duit, kita ni tak tahu apa kan. Kalau kena kat anak-anak mereka tak apalah, masalah kena kat anak-anak kita kan. Macam kami dulu di kampung 40 orang tu, kami buat apa, tabuh habis 40 orang Bangla tu, hari pencabut habis. Takkan kita nak buat lagu tu kan. So the best way adalah saya rasa mungkin kena buat satu perhimpunan besar lah untuk bantah ke isu Rohingya ni. Kalau setakat nak pergi cakap mulu buat petition tu, saya rasa tak ke mana. Okay, tak ke mana. Okay. Kalau untuk kemasukan yang terbaru, boleh ke Malaysia tolak? Boleh. Macam saya kata lah, bila mereka duduk di PRN antarabangsa, bila mereka nak masuk ke dalam laut Malaysia tu, kita boleh halau. Okay, kita boleh halau mereka. Biar pergi mereka duduklah di tengah laut tu. Biar pergi lah nak belayak ke mana ke, ikut suka lah. Tapi tu lah, kita kalau kita cakap ni, dia jadi masalah kan. Faham-faham ni lah, bocor macam mana rokok pun boleh duduk pun lah. Okay. Apa lagi yang nak tanya? Okay, so balik pada yang sejarah dulu. Okay. Bila kita tengok masalah kita dulu dalam masa kita terima Jusoli, okay, masa kita terima orang Cina ni, masa tu kita ada bergaduh dengan isu dia sangat kompleks lah. Isu berkenaan dengan penerimaan kita masa tu adalah sangat kompleks. Sebab kita belum jadi, kerana tahun 1952 semasa prinsip Jusoli itu mula dibincangkan dan kemudian dia diterima, kita belum jadi sebuah negara. So bila belum jadi sebuah negara, pada ketika tu siapa-siapa yang duduk di sini boleh ambil peluang untuk jadi warga negara. Okey. So selepas kita capai kemerdekaan, kita mula merombak undang-undang berkenaan dengan kewarganegaraan ni, termasuk kewarganegerian. Okey, sebab kita serak balik negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura ke dalam Malaysia. Okey, so majoriti orang-orang Cina pada ketika termasuk India, mereka ni duduk di negeri-negeri selat, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. So disebabkan berlaku kebanjiran yang sangat banyak orang Cina di Johor terutamanya, disebabkan ada satu buku sistem kancu saya baca dulu, satu Melayu, dua Cina. Okey, jadi disebabkan tu at some point lah Tunku Abdul Rahman buat keputusan untuk memisahkan Singapura daripada tanah Melayu. Memang kita rasa Singapura tu satu benda yang sangat rugilah untuk Malaysia. Tapi in politik situation, dalam masalah politik, tu lah. 2016 betul tak saya kata? Masa tu zaman Najib kan? Pakai baju putih dengan songkok. Okay. So cerita dia semua orang terlibat dalam isu Rohingya ni. Okay. So saya sambung balik seperti cerita Singapura ni. Okay, masa tu di Singapura 78% Singapura penduduknya adalah Cina, 14% Melayu. Okay. So in politics punya, dalam masalah politik, itu yang sedang berlaku. Okay. Itu yang telah berlaku yang menyebabkan Tunku Abdul Rahman buat keputusan untuk memisahkan Singapura daripada tanah Melayu. Okay, ni cerita selepas kita merdeka dan sebagainya. Itu keputusan yang sangat berat lah.
Tapi dalam prinsip kewarganegaraan, bila kita tengok balik, kita melihat kembali kepada sejarah-sejarah tu, bagi saya apa yang dibuat oleh orang Cina pada ketika itu satu perancangan yang sangat teratur. Cuma dia tak boleh nak buat balik. Okey, dia tak boleh nak buat balik hari ni. Depa mana-mana stateless macam Rohingya ni depa tak boleh buat balik. Macam mana Cina-Cina ni duk buat. Okey. Sebab masa tu ada British campur tangan di tanah Melayu dan British menggunakan kuasa depa sebagai satu pusat yang menguasai negeri-negeri Melayu Bersekutu dan negeri-negeri Selat. So depa gunakan kuasa depa tu untuk membawa masuk orang Cina ni lah. So disebabkan tu kalau kita tengok daripada dulu sampai sekarang, mostly Cina dia tak boleh angkat sembah kat Sultan-Sultan Melayu. Mereka just nak bisnes, yang mana nak bisnes, tapi mereka memang takkan angkat sembah kepada Sultan Melayu. Pasal bagi mereka, kami masuk di tanah Melayu ni melalui British. So kami lebih selesa menjadi warga negara British rather than menyembah Sultan Melayu. Sebab tu isu antara Cina dengan Sultan Melayu ni dia bukan hari ni, tetapi dia dah berlaku sejak tahun 1948 lagi. Okey. Bukankah orang Bukit Malut orang asal Langkawi tapi lari ke Myanmar masa perang dulu? Okey, tu satu cerita lah untuk orang Langkawi. Okey, di Langkawi ni saya punya kajian lah pasal saya buat perang Susi So masa perang Kedah Siam tahun 18 masa serangan Langkawi zaman Masuri tu 1819. So ada satu laporan yang menyebut bahawa Pulau Langkawi tu didiami oleh orang-orang laut, orang asli dan ada orang Melayu. So ada dua pok lah di situ. Satu orang laut, orang asli laut dan satu lagi orang Melayu. So masa perang tu dikatakan bahawa orang-orang asli, orang-orang laut ni lari pergi ke Myanmar. Okey. Dan termasuk beberapa orang Melayu adalah segolongan orang Melayu yang lari sampai ke sempadan Myanmar yang kita sebut hari ni di Khao Tuang. Ada sebut Khao Tong, ada sebut Khao Tuang. Okey, Khao Tuang ni hampa boleh tengok cariah dalam peta. Di situ memang ada kampung Kedah. Memang ada penempatan Melayu dan mereka mengamalkan sistem hidup orang Melayu sampai sekarang. Okey. So, dulu ada orang kata, mereka ni balik main lari ke sini. Okey, mereka tu lari main duduk di Bukit Malut tu lah. Okey. So, saya tak sure lah sama ada benda tu betul atau tidak. Sebab kalau kita tengok orang-orang yang ada di kawasan Khao Tong tu, di kampung-kampung Melayu yang ada di Myanmar tu, khususnya di kawasan paling selatan di Myanmar tu, mereka tu boleh cakap Melayu. Mereka boleh dua bahasa lah, cakap Melayu boleh, cakap Myanmar pun boleh. So kalau Rohingya ni dia cakap Melayu tak boleh. Jadi tuan-tuan kena tapis tengok lah. Yang mana duduk di Langkawi tu kena parti tengok lah. Tapi bagi saya kalau mereka ni dan lagi satu daripada segi kerakyatan, orang-orang Melayu yang ada di Myanmar tu mereka adalah warga negara Myanmar. So mereka boleh mohon kerakyatan menjadi warga negara Malaysia melalui prosedur-prosedur tertentu. Okey? So mereka ada hak. Masalah Rohingya ni dia stateless, dia tak ada negara. Dia tidak diiktiraf sebagai warga negara oleh kerajaan Myanmar. So bahasa kasar dia, siapa-siapa pun boleh bunuh dia. Okey, yang Melayu ni tak boleh. Pasal dia diiktiraf sebagai warga negara Myanmar. Dia mendapat hak-hak sebagai warga negara di Myanmar. Dia pun dapat hak pendidikan, dapat hak bantuan dan sebagainya lah. Tapi untuk Rohingya ni, dia tak dapat apa-apa. Okey. So isu dia sekarang ni, apa patut kerajaan Malaysia buat? Yang patut kerajaan Malaysia buat ialah dia bukan kerajaan tau. Dia kena rakyat juga. Kalau hampa mengundi macam mana pun hampa kata UMNO salah, PAS salah, PKR salah, apa bersama ke, amanah ke apa ke, dia cerita dia atas kepala ni semua ada RM400. $400 USD. Okey. Okey. So ada $400 USD atas kepala setiap Rohingya ni lah. Menurut satu video yang saya dengar lah, hampa carilah dalam TikTok ni. Tengah do FYP video tu. Okey. So kalau itu yang ialah memang kaya kan. Okey. Manakah betul lah. Okey, so jawapan saya sebagai orang sejarah,
mereka tak boleh jadi warga negara. Ya, sebab tu betul. Sebab tu NGO ni pertahanan mereka. So, apa yang perlu seluruh rakyat Malaysia buat ialah dia bukan terletak atas individu, bukan terletak atas adun semata-mata. Contohnya macam saya tengok video Adun Duyung kan. Saya memang follow lah Adun Duyung tu. Sebab nampak dia clean kan. So, saya follow dia. So, bagi saya dia bukan terletak. Dia sekarang ni ialah dia kena ada satu NGO yang kena buat satu movement. Movement maknanya beramai-ramai lah buat satu gerakan. Hampa himpun politik semua boleh kan. Takkan hampa nak himpun halal Rohingya ni tak boleh kan. Kalau hampa sanggup bermati-matian nak reset negara lah, nak apa pembentuk negara ke apa ke, dengan manifesto yang hampa parti-parti politik ni ada, why not rakyat Malaysia sendiri melalui NGO ni jadi kepala lah. Untuk ISIS kita boleh lawan kan. Kalau ISIS kita sanggup turun, takkan kita tak boleh buat satu himpunan membantah Rohingya ni. Okay. Itulah saya kata tadi, Myanmar. Aku salah. Okay. So itu jawapan saya lah. Okay. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut pasal isu sejarah kewarganegaraan ni, walaupun tak relate dengan isu Rohingya, dekat saya punya beg kuning tu ada buku berkenaan dengan sejarah Dwi Kerakyatan berkaitan dengan isu macam mana orang-orang kemudiannya, maknanya macam isu Rohingya ni bolehkah mereka dapat warga negara. So sebahagian daripada jawapan tu ada dalam buku ni. Orang kata apa, tunggang belah isu. Dah pasal ramai sangat tanya, saya pun bukan nak sembang sangat pasal isu Rohingya ni, pasal dah banyak sangat jawab yang tanya soalan pada saya tu. Jadi malam ni saya jawab. Kalau tak mereka rasa tak boleh. Saya punya kawan-kawan ni mereka ketak kepala nak tengok stand saya. Okey, jadi saya punya pendirian secara peribadinya, saya tak bersetuju dengan Rohingya ni sejak 2014. Okey, sejak 2014 ni saya tak setuju dengan kehadiran orang Rohingya ni disebabkan mereka ini masuk ke negara ni bukan dengan cara yang betul. Okey, kita pun ada parti daripada Indonesia, kita ada parti daripada negara-negara lain. Tapi masalah dia ialah mereka ni jenis orang yang mereka nak lagak something lah. Kan, hampa tak kena pukul lagi. Hampa kena pukul macam Bangla orang tahu. Okey. So, cadangan saya secara peribadinya, saya kalau tadi sebut ada 70 NGO yang dah buat petition, saya harap supaya 70 NGO ni buat satu movement macam ISIS lah. No? So itu saja yang kita boleh buat setakat ni. Kalau kita nak tukar kerajaan, belum tentu lagi kerajaan yang akan datang ni akan tolak Rohingya ni. Sebab semua parti politik ada gemak. Najib ada, Tok Guru ada, Wan Azizah ada. Jadi jangan duk tuju politik-politik. Ni hang nak kata parti politik. Tak. Semua terlibat. Jangan duk nampak dengan mata politik. Kalau tengok dengan mata rakyat, hang akan nampak semua. Semua terlibat. Gambar-gambar tu semua saya dah tengok. Sebab tu saya kata, saya kalau nak cakap tuan-tuan, saya akan cakap lepas saya kaji dulu bagi habis, baru saya cakap. Kalau tak lagi, saya jadi bias. Okay. Secara peribadinya, isu Rohingya ni melibatkan semua orang parti politik, disebabkan kononnya ada duit dibagi oleh UNHCR untuk menjaga kebajikan orang Rohingya ni. Kalau tak, siapa nak pergi makan kan? Kalau tak, siapa nak jaga pokok ni? Sebabkan contohnya macam saya kata tadi, kerajaan Bangladesh pernah buat satu penempatan yang sangat besar untuk golongan Rohingya ni, tapi mereka sendiri tak mau duduk di situ dan kebanyakan mereka lari keluar. Okay. Itulah. So Myanmar bekas Empire British, sama macam India British. Sejarah India ini pindah ke Myanmar. So itulah. Okay. So tuan-tuan, siapa yang nak tahu pasal isu warga negara, pasal isu kena warga negeri, macam mana sistem kenegerian tu mengikut perlembagaan dan sebagainya, dekat beg nombor 1. Macam tuan-tuan contohlah, tuan-tuan ni duduk di Kedah. Tuan-tuan ni orang Kedah, tapi duduk di Johor ni lama, 20 tahun. Tuan-tuan boleh mohon menjadi warga negara Johor. Warga negeri Johor. Dan tuan-tuan akan dapat hak sebagai rakyat negeri Johor. Dan tuan-tuan akan hilang hak tuan-tuan sebagai warga negeri Kedah. Jadi IC tuan-tuan tu tak pakai 02 dah. Dia akan pakai 0. Boleh. Itu boleh. Pergilah buat permohonan.
Sebab tu China macam mengundi, dia tukar. Itulah. Oh, ini berita ni, buruh murah British yang bekerja di Myanmar. Okay, tuan-tuan, kalau ada yang nak, kalau berminat lah kalau nak tahu pasal kewarganegaraan macam mana Cina dia boleh dapat jus soli apa semua, dekat beg kuning tu ada buku saya pin dah. Tuan-tuan kalau berminat, ambil beli dan baca. Barang yang ada itu saja. Kira sambil-sambil cerita, ada peluang kita nak cerita dan kita nak habiskan buku, saya buka je lah. Okay, beg nombor 1 tuan-tuan. Kena belajar agak sejarah ni. Okay. Rohingya adalah satu kumpulan etnik beragama Islam yang berasal daripada Rakhine State. Dahulunya dikenali sebagai Arakan, sebuah wilayah di pantai barat Myanmar bersepadan dengan Bangladesh. Bahasa Rohingya mempunyai kaitan dengan dialek Chittagong di tenggara Bangladesh tetapi mempunyai perkembangan dan identiti sendiri. Okey, so Chittagong ni kalau dari segi sejarah dia, masa British nak serang Myanmar tahun 1824, so the first place yang mereka kacau adalah Chittagong. Chittagong ni sebenarnya dulu dia part of Myanmar. Okey. Dia adalah sebahagian daripada Myanmar tetapi kemudian dia diserang oleh Bangladesh. Okey. So perang pertama di Chittagong tu masa berlaku di sepadan di Chittagong tu menyebabkan kerajaan Burma di bawah dinasti Kombaung tu declare perang kepada British. So British selepas perjanjian 1824, perjanjian Inggeris Belanda 1824, so British buat keputusan untuk menakluki Myanmar. Okay, betul. Ya, Muhammad Syurga. Okay, kenapa mereka tidak diiktiraf sebagai warga negara Myanmar? Okey, Myanmar Citizenship Law 1982. Undang-undang ini menghadkan kewarganegaraan penuh kepada etnik tertentu yang diiktiraf negara. Rohingya tidak termasuk dalam senarai tersebut. Akibatnya Rohingya menjadi stateless, menjadi orang yang tidak ada warga negara dan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Okey. Ringkasan mudah dia ialah Rohingya ni berasal daripada Rakhine, komuniti Islam. Mereka ni migrate secara besar-besaran daripada Bengal, macam Abang Syurga ni kata. Pertikaiannya adalah bukan disebabkan agama tetapi identiti etnik Rohingya moden dan status kewarganegaraan. Konflik mengenai identiti dan warga negara yang menjadi punca utama krisis Rohingya pada tahun 1982. So pada tahun 1982 kerajaan Myanmar tidak mengiktiraf orang Rohingya ni sebagai salah satu etnik ataupun salah satu suku yang ada di Myanmar. Itu yang mereka duk jadi serabut. Okey. Okey, kerajaan Myanmar tidak mengiktiraf kerana mereka ni bukan sebahagian daripada, mereka ni bukan orang asal. Dan dianggap macam Abang Syurga ni kata lah, mereka ni adalah orang yang main dibawa oleh British. Okey, so orang Rohingya dan ahli akademik berpandangan komuniti Islam ini telah lama wujud di Arakan sebelum perjanjian British. Mereka tinggal di kawasan tersebut selama beberapa generasi. Sepatutnya mereka diiktiraf sebagai komuniti asal Myanmar. Okey. So kerajaan Myanmar tak iktiraf mereka sebab kerajaan Myanmar anggap mereka ni main daripada Bangla lah. Itulah lebih kurang cerita dah. Okay, so selesai kot noh. Saya jawab soalan macam ni. So tuan-tuan dah jelas lah dengan pendirian saya sebab kawan-kawan ramai yang tanya. So secara peribadinya Myanmar, isu Rohingya ni sebagai peribadinya saya menolak dengan sekerasnya isu berkenaan dengan mana-mana orang Rohingya. Okay. Dan cadangan saya ialah supaya mana-mana NGO yang menentang kepada isu Rohingya ni patutlah buat satu rapat umum membantah kehadiran kemasukan orang Rohingya ni
Sebab kita ni orang baik-baik, orang Melayu kan, kita tak suka nak pergi tikam orang kan. So the best way adalah kita pergi buat satu perhimpunan lah. Yang kedua, masalah berkenaan di peringkat negara, disebabkan kita tidak terlibat dalam Konvensyen Pelarian 1951, jadi Malaysia tidak ada suara, tidak ada hak untuk membantah ataupun untuk memberi cadangan supaya dibuat penilaian semula ke atas atau menilai semula ataupun merombak apa-apa akta yang terdapat di dalam Konvensyen Pelarian 1951. Okey, so jelas lah. So jelas kat situ. Adakah orang-orang Rohingya ni boleh dapat warga negara? Tak boleh. Pasal mereka ini tidak diiktiraf oleh kerajaan Myanmar melalui Akta Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. So kalau isu selain dia macam di Malaysia, kerajaan Malaysia mengiktiraf orang Cina dan India sebagai warga negara Malaysia pada tahun 1956. Dan generasi yang pertama mereka tidak mendapat kewarganegaraan penuh. Okey, generasi kedua mendapat kerakyatan penuh dan mereka mempunyai hak dan terikat dengan undang-undang di negara inilah. Maknanya daripada generasi kedua tu sampai hari ini semua orang Cina dan India adalah sebahagian daripada warga negara Malaysia, dan seperti mana kita sebagai warga negara, mereka dapat semua hak. Hak mengundi, hak segala-gala lah, hak nak beli tanah, hak nak apa, hak semacam-macam hak lah, nak kencing berak ke apa kan, nak hidup dengan aman kan, mereka dapat hak, mereka boleh beli rumah, mereka beli semua-semua lah. Okay, dan mereka dapat pasport dan sebagainya. So isu Myanmar ni mereka tak dapat apa. Okay, so jelas kat situ no? Okay, so kalau nak faham yang tadi sejarah yang saya cerita pasal Cina India tadi tu, tuan-tuan boleh pergi dekat beg kuning ni yang saya dah pergi ni. Okay, beg kuning nombor 1. Ada berkenaan dengan cerita Dwi Kerajaan, macam mana Cina dan India ni termasuk sebagai Melayu yang diiktiraf sebagai warga negara British, kemudiannya berubah menjadi warga negara Malaysia. Yang tu sejarah transisi yang tuan-tuan kena faham dalam isu ni. Bila tuan-tuan ada maklumat dan faham macam mana konsep kewarganegaraan tu, tuan-tuan akan lebih jelas macam mana isu Rohingya ni yang sudah berlaku lah. So isu dia sekarang macam tadi saya kata lah, mereka ni tak ada kewarganegaraan. Okay. Kita semua nasib kita. Ni dah lepas dah cerita bab Islam ni, semua dah lepas dah vision. Dah cerita dah tadi. Okey. Tu ada apa-apa soalan tak? Saya nak tutup dah TikTok ni. Okey. Tak ada soalan kot no? Saya harap semua orang berpuas hatilah dengan jawapan saya. Dan lepas ni saya tak cerita dah lah bab Rohingya. Jangan duk bertanya banyak kali pula kan. Okay, so macam isu Rohingya apa saya cerita tadi, yang mana-mana tuan-tuan baru masuk tu, ni buku dia. Isu Dwi Kerajaan 1960-65. Yang ni ada cerita berkenaan dengan Singapura, macam mana Singapura keluar dari tanah Melayu, apa jadi kepada orang-orang Cina yang sebelum ni menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu, kemudiannya menjadi warga negara Singapura. Yang ni juga ada cerita berkenaan macam mana negeri-negeri selat, negeri-negeri bersekutu, tidak bersekutu digabungkan menjadi tanah Melayu, dan macam mana proses pembentukan kewarganegaraan menurut Perlembagaan Malaysia mengiktiraf semua kaum yang ada di tanah Melayu ni sebagai rakyat negara Malaysia. So bila tuan-tuan faham dengan apa itu kewarganegaraan, apa itu prinsip usuli, apa prinsip kedaulatan dan sebagainya, baru tuan-tuan akan faham the whole story about Rohingya. Dan saya rasa lebih bijak dan saya rasa kita semua akan lebih pandai dan bijak untuk buat keputusan. So kita tak melihat dia sekadar isu ini bukan sekadar kita nak emosi semata-mata, walaupun memang kita nak emosi lah, nak marah kan pasal perempuan buat pelari, ada yang kena rogol katanya. So
saya rasa lebih baik kita ada sedikit ilmu lah sebelum kita nak pergi buat benda pelik-pelik tu lah. Okay. Okay. So, tuan-tuan, kalau tak ada apa, saya berhenti dulu dekat ni. Kalau tuan-tuan berminat, boleh pergi dekat profil saya untuk buku ni lah. Buku ni memang saya tak boleh nak discount. Saya minta maaf sebab itu saja, buku ni saja yang ada. Okay. Apa yang ada dalam tu ada bagi 20 lebih. Itu sajalah yang stok yang saya ada. Habis tu memang habis. Okay. Memang saya jenis jual habis lah barang. Kita tak simpan lah barang. Okay. Baik nombor 1. Tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan faham dan mudahlah untuk tuan-tuan buat sesuatu lah. Tapi macam saya kata lah, kalau ada NGO yang duk lawan-lawan ni, mungkin boleh buat satu himpunan bantahan lah. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.